Besok nak puspakom. So hari ni ni dalam proses pasang kayu dekat trailer ni. Lori Nazitan. Lori biru tu parking ada masalah. Kayu ni saya ambil semalam dekat Ulu Yam. Ni kat Ulu Yam. Jom sibuk dengan nak pasang getah. Besok nak puspakom dah. Ini lori Scania V8 530. Setelah hampir 2 bulan parking untuk siapkan lori ni kan, akhirnya besok saya dengan dia akan pergi ni lah. Dengan Abang Nazitan akan pergi ni Senawang, puspakom Senawang. इसमें लगा ये टाइट नहीं दे लगा रखा YouTube. Masuk YouTube. बिग बॉस है Big Boss. Big Boss. YouTube. इसमें लगा टाइट नहीं देगा खाली लगा रहेगा Tayar semua dah tukar. Semua tukar. Primer semua tukar. 10 biji tukar. Trailer pun sama. Ni nak tak buat lagi. Nak buat ni bau spray. Pemek 72. Ni ekor buatan Zenik. Zenik bye. Nampak? 2011. YouTube je. Konten YouTube. Korang kena minta kat Abang Nazri bila nak upload konten baru. yang pun senang. Korang kena paksa komen kat dia punya channel ramai-ramai nak video baru. Senang. Bukan tak nak buat. Sibuk, sekarang ni sibuk. Set up untuk company yang baru nak ada lori. Ini berapa punya besar. Tempat tampil kecil je. Tapi punya lah besar stiker dia. Besar kan? Tu aku duk kira-kira nak tampil macam mana. Kita tengok belakang lori ni. Mana nak letak? Ini bahagian belakang. Boleh lah. Tapi kena potong sikit lah. Ejah lagi lah. Jadikan dia bulat kecil sikit lagi. Sampai sini je. Ya. Okey ke? Sini dia tak kacau. Ini sebelum ni dia letak sini kecil je. Yang buat stiker tu dah bankrupt.
Ni kesan nama geng. T panjang dan lebar. Nak kena tulis je panjang lebar ni. Itu dah ada. Buat apa tulis? Kan gerak aku bawa tadi. Sampai je lah. Okay, nanti sambung pula. Okay, bye bye.